12 penyakit wanita yang ramai tidak tahu. Kenal tanda awal untuk elak komplikasi. Nombor 1, penyakit fibroid. Haid banyak perut buncit. Nombor 2, cyst ovary, kentung cecair dalam ovary. Nombor 3, endometriosis, senggugut teruk tisu rahim di luar rahim. Nombor 4, kanser payudara, ketulan keras di payudara. Nombor 5, kanser sivik, kanser pangkal rahim, cegah dengan vaksin HPV. Nombor 6, kanser ovary, tanda samar, bahaya bila lewat dikesan. Nombor 7, masalah tiroid, berat badan naik atau turun mendadak. Nombor 8, PMS, emosi turun naik, kembung, sakit pinggang. Nombor 9, menopause awal, haid berhenti sebelum umur 40 tahun. Nombor 10, kanser rahim, pendarahan pelik selepas am. Nombor 11, keputihan abnormal, kuning atau hijau bau busuk. Nombor 12, osteoporosis, tulang rapuh selepas menopause. Saya cadangkan mencegah awal lebih baik daripada terkena salah satu daripada 12 jenis penyakit yang saya kongsi tadi. Penyakit yang saya sebut mengambil masa yang sangat-sangat lama untuk sembuh. Kos perubatan dan kos sara hidup sangat-sangat tinggi. Saya cadangkan kamu cuba amalkan produk Boraj Plus. Boleh bantu masalah penyakit jantung, boleh bantu stabilkan tekanan darah tinggi, boleh bantu stabilkan hormon, period tidak teratur, senggugut, PMS, boleh bantu masalah sakit sendi, arthritis, boleh bantu mencantikkan kulit, boleh bantu masalah mata dan juga rambut. Untuk info lebih lanjut, boleh DM saya Haris Paracetamol.